Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari geng. So hari ni 6 hari yang ditunggu-tunggu, hari kebesaran ya, untuk meraihkan majlis perkahwinan Ayi. So kat belakang kita ramai dah pengiring-pengiring rumah pengantin sana tu. InsyaAllah kejap lagi kita akan sama-sama pergi meraihkan pengantin pada hari ni, insyaAllah. Selamat pengantin baru pada Ayi dan pasangannya Siti Aminah. Semoga kekal hingga akhir hayat. So kita gas masuk ke majlis perkahwinan. Let's go. Selamat pengantin baru Ayi dan Belum lagi. belum. Hari-hari kahwin. Cuba. Apa nama? Tak kenal. Assalamualaikum. Dia suruh datang ambil ngam-ngam rezeki. Ada rezeki. Sebab kereta betul-betul dah ngam-ngam siap. Masuk. Ni dia. Pengiring kita ramai hari ni. Silat. Viral. Ada habis. Habis lah, viral lah. Ya, Abah bagi ucapan selamat pengantin baru, semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Okey, itu of the best. Ini dia bunga telur Ini adalah salah satu orang kata apa? Assalamualaikum, saya Aidil, abang pengantin lelaki Ayi, mengucapkan selamat pengantin barulah kepada kedua-dua mempelai kita hari ini. Semoga berkekalan hingga ke jannah lah. Semoga bahagia selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan tahniah kepada Ayi yang telah menghabiskan masa bujang. Tahniah banyak-banyak. Nanti jangan lupa kalau ada apa-apa Roger. Okey. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Dimurahkan rezeki. Assalamualaikum. Manda ucapkan uji tahniah dapat menantu. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Manda doakan mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru Ayi, semoga kekal hingga ke jannah. Kerap-kerap lah pergi travel ya, dah dapat bini ya. Boleh jalan-jalan. Jalan-jalan lagi jauh Nah, Apa? bagilah ucapan, kan kau sepanjang je. Okey. Assalamualaikum. Ya Allah. Okey. Selamat pengantin baru kepada Ayi. Semoga bahagia selalu. Apa tu kekal sampai ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum, saya berikan ucapan selamat tengah hari dan selamat pengantin baru kepada cucu saya, iaitu orang panggil mantun, namanya Azri, dan supaya dia bahagia hingga ke akhir hayatnya, supaya berkekalanlah kedua-dua mempelai ini. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak interview pengantin sekejap sebelum upacara pertandingan. So, apa perasaan hari ni? Berdebur. Berdebur? Seronok. Okey, Mina, mana Mina? Hai. Bagaimana perasaan? Excited. Selamat pengantin baru Ayi dan Mina. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Selamat pengantin baru, tahniah. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat pengantin baru kepada Ayi dan juga pasangannya Mina. Okey, semoga til jannah. Okey, itu je lah. Okey, bye. Selamat pengantin baru untuk Ayi dan Mina. Dan selamat pengantin baru juga untuk akan datang untuk Aidil. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Semoga keluarga ni pun bahagia. Silaturahim, rapatkan silaturahim. Okey, Assalamualaikum.
Hari ni kita bertempat di Parit Baru di Singapura untuk memeriahkan majlis adik ipar saya dan yalah adik ipar saya Ramai Hayati pula, Azri dan Mina. Saya ucapkan selamat pengantin baru, semoga bekalan hingga ke akhir hayat. Bye bye. Luncur. Okay. Bagi pengirim kita dulu. Selamat pengantin baru buat Abang Ai dan isteri dia Aminah. Semoga korang punya merit kekal sampai akhir hayat, sampai ke jannah, sampai ke anak cucu lah. Okay. Alhamdulillah. Kami semua ingin mengucapkan selamat